Nak pergi Thailand tapi tak nak ambil cuti? Ni dia, day trip Pendang Satun dengan Lafi. Subuh-subuh, kita dah berkumpul di Pendang dan gerak terus menuju ke Bukit Kayu Hitam. Sampai Wang Saitong Waterfall, air terjun jernih, sejuk, boleh mandi atau lepak ambil gambar. Lepas tu, makan tengah hari dekat restoran halal. Seterusnya, kita akan pergi ke Kuden Mansion. Bangunan lama bersejarah, vibe klasik, cantik sangat untuk bergambar. Singgah pula ke Masjid Mambang, masjid lama dengan seni-bini yang sangat unik. Petang sikit, kita akan lepak dekat Orange Cafe. Boleh minum-minum, makan dessert. Lepas tu bergambar dekat Sunflower Bed. Memang cantik. Seterusnya, kita akan pergi ke Kautanan Tongwa. Tenang, sesuai sangat nak healing. Lepas tu, kita akan masuk Moko Petra National Park. Laut cantik, batu semula jadi, angin laut dia memang syok. Malam tu kita akan gerak balik crossing sepadan, dan kalau nak trip luar negara pergi pagi balik malam, Satun dengan Lafi. That's all. Bye-bye.